di sana dia bunuh dah. Ia mutlak, ia dua kulah. Yang pak yang kena lagi. Hanam cik bau deh. Baki dia. Baki antara laki dapat jatuh dunia je sih. Orang dia dari ulai pun. Cik. Sebabnya mana junuk yang dia kira anggota satu. Dia kira anggota sabah. Ya, karena dia kira anggota sabah boleh menjatuhkan dia pak mentang. Gila. Ini tu. Beda dengan buduk aja. Bayar bermuka lagi. Sampai ia dua kulah. Yang buat baik ke tindrom juga. Tindrom nak ia tekan dong aja. Saya udah dapat ada rek udah dia kan nampak. Ya kayak. Macam ni rata-rata ilmu haul kan anak di mana ya. Nah, batiu bino. Nah, ya tahu dua liter. Kejut. Chứ. Bukan cuma ubut yang kan. Be mau. Iya. Ada berata ia bendu. Ya. Dia baru tu berata landan mungkin ya. Ya, lah hidung, lah bukan lah mata. Yang lingung. Cara okey pun. Yang okey peh bukit tu. Pada mengi. Bila okey lagi ya. Nak bukan nyokam baik juga. Okey ya. Dia pulang nak buka-buka. Ada ring dah dua orang ini pun. Dah bawa duduk bila rata-rata. Pak lingung kan. Yang tu ke. Waalaikumsalam. Dan punggung. Tunggu apa? Dan punggung payah pertama. Payah teri ya. Punggung. Berikan mau. Pokok. Jadi dia nama alam ruhu. Payah pertama iun je. Mana kalau dah mana dah tu you dah pun. Nah. Kalau dah mana ujung tak tu dia kata boleh gede dia kan. Ya orang hotel mana payah bangli. Kalau belakang nak tanya dah. Oh je. Jalan mana? Hamzah mana? Hamzah dari Pelan. Kacau. Pulang raya kan? Hawan demi ada raya. Ya. Mio ya apa-apa. Bukan mangi. Ya, pulau Lembro. Ya, kena ngundung. Apa-apa. Yo, Betul iya. Berkenang iya. kena kulit dah. Berkenang iya. Lụt là mất ra, phải không nghĩ. Hidung. Phải không nghĩ. Ở đâu pui cái gọi là phải. Limpah dari mana je langsung. Langsung kajam kajam. Nó cũng rửa tanam mất trắng chú. Thì gỡ đâu cái gì hết. Gait. Zaman no ada trip gì. Trip kapulain trip bak dapat tai. Habis hotel tu ni. Cầm lắm luôn chứ. Nhưng mà mình làm luôn cả cứ hay gì mà nói cứ còn mà nó cần mà nó đập phá đấy mà nó biết sao trời yang kedua menyampaikan ayat pada sekalian tubuh
Putru ilman sabah tubuh bat tubuh lahir tubuh batin dah tubuh batin gen som yêu dia Tuan kelum pia. làm e bukan làm e lên giúp bè dengan memang dia Ya dah yuk bilang. Babe tu bin. kan dia teman nong kaji sunat pergi dalam teman nong tu ni le habis tu biar tu orang teman nong tu ya dalam ruhung ya pas tegam macam berterah pertama tu je Ya mula-mula. Oh nyap ni ada hana tu kena ada peti ya wajib memang iya ya bakal karena yang kita rongga Ni kalau dah kau kena ibu nak. Ni balik dah kau kena. Kaya kau ke. Kamu tu kalau kawai dah kau kalau dah junuk kalau minta junuk. Kawai dah kau Nyo, pinggiran bang. pinggirnya. Pinggiran nyo. Dia dah yang okey yang punya perlu iya Kau. Dia kena. biar berkena iya yang perah benarnya ahli Bo. ha Mengalih wala bo kena. ahlinya kan kena ronggai tempat dia begini biar tegal macam dah mangi kananya rongga Dah jika dah baju. Benar sih Pak Gunggung. Tak yang kakak duduk teran baca dah mang teri. Dia memang ia dalam. Ya. Benar sih kiwang jengungnya boleh pe. Nya bukan nama du mau. Apa tap-tap dah play tak ada. Benar je bilang nya player tak ada. Nya sebatas untuk gelunyung, sebatas enak elok. Anh nhóm đang anh đi hơi gài. Ayuhnyo. Nhớ là đi pi rồi. Tại sao đi pi cái hành chậm bằng gì hành rồi gì. Ya. Cái làm mua nhập nạp pi. Bè đủ gì không? Bawa ada banyak bau tu nang dia dengan namanya. Berarti ada nak pegau ke dia. Cái dulu em perkara pernah. Người nhớ perkara gì? Ya. Hành rủi hành sama đâu. Saya pada. Saya berat. Jadi hujung di. Ketika menghilangkan najis ain pada tubuhnya, jika ada pada badannya, yang menyotak lina najis bak tubuh tu. Berada le najis bak tubuh tu, bak lu mana? Dah dengan bukan aica ataupun bukan perkara najis ya. Yang bergadah najis yang baru tu mana? Yang ke dia apa? Bukan rukun mana? Pun ni kedua putru ia mam sabok tubuh. Gila bergadah najis tu anda najis, najis bat tubuh tu. Ya, kan kamu kah? Jalan mana junum. Umur tak jalan mana junum. Maya lagi okeynya apa putakoh okey pada pilih je mentang. Hanya kau okey. Tengahnya. Tengah junum aja kan. Matang kuto ah. Kaku pai jungki. Jungki le. Pai pergi. Dia pergi pai. Kuat pun tak mangi. Cái gì phải cái hết chứ phải cái thu xa được cái hàng bi phải cái làm agama cái ông gặp ông tung cái gì nè ông đã tung đùa là nghe anh thì mình hành trối hàng tao đùa bạc vấn đề là ok bạc quá bao chục tầm món đi rồi cho là trùng nha
Bukan bila heo. Nyampe dah mengi bila heo. Oh tidak dah jaro jaro kau wajib rukun ni rukun dua. Ya, dah kuat dah demang dia. Kau mah hantru ya, kau menginten tu. Nah, bila punya aku yang menginten je. Payah bukan payah peduk ya. Kau mana tok girah tu. Kalau hantru dia. Hantru. Menanti pak surah tak mana je. Payah dah kuat punya ke ya. Nyau tinggi ke payah dah kuat betul. Belai. Mio đi nó aku payah bleu ha. Aku ke berangui. Jadi mika apa ya bleu. Yang hết chứ luôn cái tiếng ù vào chưa à hành rui ông lụt gì ông lụt à Lagi usah beri lamno. Lebat nak kau. Soal jika kita ditanyai orang lo berapa perkara yang mewajibkan mandi itu. Jawab bahawa yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Pertama, keluar mani. Yang wajib mana? Ya. Kedua, bertemu dua khatan. Bertemu dua khatan wajib mana walaupun hakna itu bimani. Baik, dia nak pergi mana? Oh, nak tu bimani. Nak pergi mana? Nampak. Ya. Ada nama kamu pak itu walaupun hana itu mau dalam wajib. Baik. Baik tapi dia karena hana itu mau hana pergi mana? Ibu yang lagi melapik dengan kondom kiban. Sama lagi. Abang. Satu nama kata mau tak pergi mana. Baik walaupun hana itu mana. Nah, dari hana itu mau macam kena enggak? Wajib mana sih? Wah, upo mulu mana? Hana keluar mani tu hana upo. Enggak hana mana? Ada nama kampung dua kampung apa mana? Nah. Yang ketiga mati yang bukan mati syahid. Yang wajib mana? Yang keluar mati syahid. Wajib mana? Keempat haid rahulina. Kelima nifas. Iaitu darah yang keluar kemudian daripada beranak. Yang bakal ulina melahirkan. 40 hari atau 60 hari. Ya. Paling tip 60 roh. Kali 40 roh. Nhiều đường trắng tự cho 40 put á. Dia puro. Yang kap 40 kap tu. Bang tu dia puro cho 40 put. Keenam wiladah. Melahirkan. Ya, gaji orang melahirkan. Dia melahirkan apa mana ni? Ba? Dia melahirkan apa mana? Maka karena bersambung dengan darah wiladah. Dayang tu dia melahirkan tak meh urang kena makan sayang tu. Sebab bukan hana trip tu nya bersambung tu dengan darah wiladah. Hana payah menulis ya. Tiga ni mana habis orang cakap kata urang 40 roh ataupun 60 roh. Baru di mana?
Ya berah urut William. Soal jika kita ditanyai orang, berapa perkara haram pada ulum junub? Buat yang haram kepebut di ulum junub. Pertama sembahyang. Yang haram ulum junub ataupun ulum haid ke pebut sembahyang. Dosa. Oh teh kun haram. Dia hantah. Dia dosa dalam. Kedua tawaf. Ketiga membaca Al-Quran. Orang mahadah raya haram membaca Quran. Memang juga. Memang. Yang hadah hubut dia terbaca. Tapi mengkeluh. Ambil damai kan. Mengkeluh yang hadah hubut. Yang hadah raya haram. Haram baca Quran. Keempat menjaga mazhab. Mak Quran Di Menggedung. haram. Orang menghadah Quran, ada orang menghadah raya haram gemat Quran ataupun kan Quran on Quran ataupun kan on Quran huruf Quran haram mana? Ya, dia tulis apa pun tulis ha. Ya, tak malu haram ah. Menyelapik pun. Tapi sama saja. Tapi kalau bertulis berkegaina bertulis kan. Ya menyok dia hari mak apa ni? Hari mak. Nah. Kelima masuk dalam masjid. Ya haram. Haram dalam masjid. Orang menghadah raya. Orang menghadah raya kita mang dalam masjid ukur pergi habis. Lewat halaman mentok di Bandung. Ya. Ya baik udah dalam. Dalam. ni ada ubut. Baik, boleh habis juga. Dia tiga lalu. Juga lalu beda Main kena. beda dua nak. Soal jika kita ditanya orang berapa perkara syarat mano junub. Yang syarat. Ya bahawa syarat dan mano junub yang 13 perkara. Yang benar rukun kan? Leboh. Yang benar boleh mano junub leboh. Niat. Putro ilfam sabot tubuh. Ada haji, nyonan haji. Yang syarat untuk sah mana junub. Pertama Islam. Rupanya kafe hansah mana junub. Wajib. Makanya kafe orang Islam wajib mana junub. Kata Islam. Maka kerana dalam kafe hansah mana ni? Hansah syarat. Kerana syarat mana berislam. Ya. Fitina ada mu Islam. Wah, yang di Islam wajib mana junub. Kedua berakal. Urung pungo hantah mana junub.